Okey, kereta yang boleh pakai harness ni 4G92, 4G93 dan 4G63. Tapi mestilah twin cam. Single cam tak boleh pakai. So yang kami keluarkan hanyalah untuk twin cam. Kenapa kami tak keluarkan untuk single cam? Sebab memang kami tak buat, sebab dia tak efisien untuk single cam. Okey, kenapa ianya lebih sesuai untuk twin cam? Sebab sistem asal untuk twin cam, ignition dia jalan secara wave spark. Dia tak kacau lah pengapian enjin tersebut. Manakala kalau untuk single cam, dia tu signal perlu pecah kepada 4. Kat situ akan jadi tak sesuai lah. Dia akan spark pada setiap stroke enjin tersebut. So apa kelebihan harness K20 daripada KTG ni? Okey, kelebihan dia ada built-in circuit. So bila kita pasang, RPM akan berfungsi seperti asal. Okey, jom kita tengok.